Apa yang kita buat, kajian, tadi saya dah cerita, dia boleh rencah satu enzim antioxidase tu yang relate to penghasilan uric acid, gout lah. So kita di makmal ambil pokok ni, buat kajian, dapatkan compound yang aktif, yang betul-betul yang bantu kita dalam aktiviti tu lah. Enzim yang merencah enzim tu, kita keluarkan compound dia. So which part the plant tu, yang daun dia ke, kayu dia ke, ataupun the roots ke? Saya kalau roots tu sayang tau. Sebenarnya tricky sangat dalam penyelidikan herba ni, penyelidikan ubatan ni lah, ubatan. Sebab kalau kita guna akar, we have to destroy the plant.